Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita alhamdulillah kita kemas kini sikit kawasan kebun ni dengan kita meseng pupuk hok yang mula tumbuh menjala tu bagi licin sikit. Alhamdulillah tu mem dak cangak situ. Insyaallah. Okey. Gipung tu nak ngelak ke daripada pacak-pacak. Tu dah lega lapar situ. Okey, alhamdulillah. Macamnya pohonnya tu mungkin pada setengah orang tengok nampak pelik apa tinggal rupuk duk topok di pangkal pohonnya tu. Sebenarnya kebun kita ni tak ada pagar. Jadi ancaman paling besar ada ninya adalah babi. Apabila kita tinggal topok rupuk di uminya gitu, alhamdulillah dia tak kucar. Jadi setakat ni tu kita kena tinggal dululah sebabnya hak mana hak rendah-rendah hari tu hak belah alik sana tu. Hak belah alik sana tu habis bahaya babi paling kurang pun ni pokok. Dia timbuk hak duduk di hujung sana tu. Ada ujung sana tu pun habis. Bahaya dia memang puak dia ni nak cari makan lah, nak cari makan. Nak kan, muka dia pun nak hidup juga. Sini ada segar sikit. Kita bubuh segar sikit sini.
sebagai hiburan lah sambil-sambil nunggu pohonnya besar tu. Buah segar, batu buah anak nako, anak cempedak sikit. Alhamdulillah untuk pagi ni tu kita dah lah memotong rumput meseng lebih kurang seluah ni ya. Alhamdulillah. Tu dia seluah tu. Okey. Kita pergi tengok tempat babi galah. Ni babi galah. Di tempat babi galah dah. Ni dia tak latah marilah jatuh. Tak latah mari kalah aliknya banyak ni lah. Babi galah ni kalau kita tengok sini dia latah daripada sini. Okey, mau tengok dia galah. Wah, kat dalam kebun. Wah, dalam ladang kelapa sawit ujung tu. Oh, dalam pong dia galah. Pok dia buat lalu ikut tu. Alhamdulillah lah, minta dia tak kucah anaknya kita ni lah. Tu dia. InsyaAllah lah. Cuma anaknya hal itu tu habis dah. Tinggalnya puyuh. Puyuh ada situ. Alhamdulillah. Ni puyuh. Untuk pengetahuan ramai-ramai lah. Ni yang dinamakan sebagai puyuh. Adalah istilah dalam internet tu nama apa tu. Tak ingat nama dia ni. Tapi kita panggil puyuh lah. Puyuh ni bagus untuk kesihatan, untuk nak melancarkan perjalanan darah. Dan untuk nak menseimbangkan darah kita lah, insyaAllah. Begitu juga kalau sekiranya kita ada gangguan sihir gitu gini, kalau kita dah amat makan isinya puyuh ni, insyaAllah darah kita akan jadi comel. Kemudiannya kita akan kuat, boleh terhindar daripada kena gangguan sihir lah, insyaAllah. Ni lalu babi dia galau kot tu. Tu ya Allah ya Karim. Tak apalah, apa-apa pun tu. Dia pun nak cari makan juga. Kita buat setakat yang kita mampu, setakat yang Allah izin kita. Untuk bekah dia galau. Anaknya habis licin tu. Bekah dah anaknya. Ya Allah. Kali ni anaknya tu sepahang habis. Situ sepahang habis, sana sepahang habis. Waktu pun habis. Ni pahang semuanya timbuk dia. Manakala hak lain-lain tu anak dokong, anak duku ada, anak duku. Dah itu tu duduk dari gua lagi, dari semua lagi tu insya-Allah kita mesti semula lah. Okey, setakat ni kita rasa lega lapar lah. Ada anak dia 3 pohon situ, anak 5 nipis sepahong. Lepas tu anak nangko sepahong. Anak batu kucing 2 pohon situ. Insya-Allah dia kau lama kau nampak tu hasil tu. Depan sana. Okey, kita pergi depan sana. Okey, sini ada anak paus pohon. Rupa bekah kena heret ke babi. Dan juga di hujung sana. Sini ada pohon cuplikan. Apa tu tak ingat dah. Cukilan. Pohon cukilan ni boleh guna untuk buat ubat orang sakit organ dalam. Untuk contoh macam kanser cervix ko, sakit jantung ko, buah pinggang ko. Sesuai untuk direbus dan minum air dia lah, insyaAllah. Manakala sini ni ni hak anak nangko, anak mokte gading beserta dengan anak pokok pau. Ni kita nak alih, insyaAllah. Okey, manakala di hujung sini. Di hujung sini. Di hujung sini ada anak paus pohon. Alhamdulillah Allah bagi peluang dia hidup dan membesar. Dia pokok rambutan gading, mokte gading, insyaAllah. Akhir kita kita pelihara dia seupaya yang mungkin, insyaAllah. Okey, terima kasih kerana menonton semua.